Seramai 10 individu mengalami kecederaan ringan dalam satu kemalangan membabitkan 12 buah kereta dan 2 motosikal di kilometer 11 Lebuhraya Batuas Kulim BKE arah Batuas pada pagi Isnin. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah Asisten Komisioner Helmi Aris berkata pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu kira-kira jam 7.10 pagi daripada orang awam. Siasatan awal mendapati sebuah kereta jenis Honda City membrek secara mengejut akibat kesesakan di hadapan menyebabkan beberapa kenderaan di belakang gagal mengelak dan berlanggar antara satu sama lain. Tambahnya, 2 buah motosikal turut terlibat apabila salah seorang penunggang leka melihat kemalangan yang berlaku sebelum melanggar motosikal di hadapannya. 8 pemandu kereta dan 2 penunggang motosikal cedera ringan dan telah mendapatkan rawatan di Hospital Seberang Jaya. Kau. Kau. Oh my God. My God.